Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang menonton. Pada tarikh 24 April 2026, Puan Pushpa akan bersara setelah beliau telah lama berkhidmat di Sekolah Menengah Tunku Besar Tampin. Mari sama-sama kita saksikan liputan yang akan dipaparkan. Cikgu, saya akan tanya beberapa soalan. Okay, yang pertama, sepanjang perkhidmatan, apakah momen paling bermakna yang cikgu tidak akan lupa? Nak cakap satu momen tu susah lah, mungkin beberapa momen. Okay, of course yang pertama kejayaan pelajar lah. Okay, manakah saya ni dah 24 tahun ajar form 6. Bila setiap kali pelajar tu dapat band yang tinggi, itulah momen yang paling indah. Okay, and then lagi nak cakap momen sebab pelajar juga saya 2-3 kali saya masuk surat khabar. Especially budak tingkatan 6, bila diorang buat cikgu ni penyelaras kajian tindakan, so banyak masa pembentangan, kolokium. Masa tu saya bertugas di Sabah lah. So kerana pelajar-pelajar saya tu, saya banyak kali dapat peluang masuk surat khabar. Okay, thank you cikgu. Second question, apakah cabaran terbesar yang pernah cikgu hadapi dan bagaimana cikgu mengatasinya? Okey, kalau dari segi subjek murid itu of course pelajar, walaupun kita pelajar-pelajar di Malaysia ni kan, pendidikan kita bahasa Inggeris tu salah satu subjek yang penting dari diorang darjah 1 sampai darjah sampai tingkatan 5, kalau teruskan sampai tingkatan 6. Tapi masalahnya kadang-kadang cikgu macam terperanjat jugalah tengok dia punya level bahasa Inggeris dia, proficiency level tu sangat rendah. So kebanyakannya agak lemah. Jadi cikgu memang cabaran tu sangat tinggi besar. Sebab murid ni macam juga mata pelajaran pengajian salah satu syarat untuk masuk universiti. Kalau pelajar tu satu ketika dulu kita ada band 6 sampai band 1. Satu ketika dulu band yang paling rendah dia orang terima band 3. Okey. Lepas tu slowly dia tambah pada band 3.5. Dan baru-baru ni UKM dah 2 tahun dia band 4 baru diterima masuk. Jadi kita macam cikgu ni rasa sangat tercabar sebab mau tidak mau saya secara langsung bertanggungjawab kan. Kalau dia orang tak masuk tu saya akan rasa macam yalah bersalah lah. Macam saya tak saya rasa bersalah sebab mungkin kalau saya ajar dengan lagi kalau dia keputusan dia orang lagi baik, dia orang masuk kan. So itu selalu macam cabaran sentiasa setiap tahun tu. Saya rasa cabaran, saya berdebar-debar takut jangan budak ni dapat band 2.5 ke band 2, memang dia tak dapat masuk. Lagi satu, kebetulan pula cikgu ni selalu ajar pelajar sains, aliran sains. Kalau aliran sains dia orang mesti kena dapat band 4.5 baru dia akan dapat keputusan kursus yang dia nak. Kalau tak dapat, diorang terpaksa pilih kursus yang diorang tak minat. Jadi itu memang cabaran. Dan dari segi ibu bapa tu saya tak akan cakap tingkatan 6, tapi ada masa kita terlibat program handling this budak-budak dari aliran perdana kan. Ada masa program kerohanian bila cikgu tegur anak-anak mereka, murid-murid ni, dia orang balik dan komplain. Pernah sekali, saya rasa dalam karier kerja saya sekali je, saya pernah terima panggilan dari seorang ibu yang sangat kasar. Lepas tu sampai dia ugut-ugut saya sebab suami dia politician, ahli politik agak famous. Dia pernah ugut saya tau. Nasib suami saya tak tahu. Kalau suami saya tahu gini dia bising. Tapi masa tu tindakan pertama cikgu mestilah sebagai perempuan sensitif, cikgu nangis. Tapi orang tidak tahu saya nangis. Lepas tu saya tenangkan diri saya cuba explain kat dia tak faham juga, dia masih berkasar dengan cikgu. Itu tadi tanya momen kan, ni momen yang saya tak dapat lupakan. Tapi lepas tu agaknya lepas tahun 2 tahun dia sedar, dia cuba nak kawan dengan cikgu balik, dia rasa dia silap belah tu. Tapi itulah kadang-kadang ibu anak-anak ni kan, dia orang murid-murid ni dia orang suka
Kadang-kadang dia orang salah faham, lepas tu dia sampaikan berita yang tak baik pada ibu bapa. Itu tapi itu cabaran yang kecil je lah. Ya. Okay, Okay, cikgu. Last question. Apakah pesanan atau nasihat cikgu kepada generasi guru ataupun pelajar pada masa kini? Okey, cikgu kan satu prinsip hidup cikgu, saya selalu beritahu sama orang. Tak kira kecil ke orang dewasa kan, guru kan, nak murid kan, be kind to all. I always believe that because what goes around comes around. So selalu cikgu cakap be kind to all. Manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang semua. Lepas tu lagi satu cikgu suka cakap, cikgu selalu beritahu pelajar ataupun polisi saya sendirilah, don't take things for granted. Apa-apa tu jangan ambil remeh-temeh. Don't take anything for granted. And one more, I always tell my student, no pain, no gain. Jadi cikgu rasa untuk saya jugalah, kita akan berjaya dalam hidup bukan senang, tak ada shortcut. You have to work hard, discipline. Itu je.